Hai, anda bersama saya Chef Naim. Dalam episod Dari Bazar ke Dapur, saya nak kongsikan menu istimewa iaitu bihun sup utara. Langkah yang pertama, masukkan sedikit serbuk kunyit dekat dalam air yang dah direbus ni. Inilah cara dia kalau kita nak kuningkan kita punya bihun. Seterusnya, masukkan kita punya bihun dan kita celurkan dia sekejap. Okey, lepas 30 saat, inilah hasil dia. Kita simpankan dia. Langkah yang seterusnya, saya masukkan minyak. Seterusnya, kita masukkan bahan-bahan yang dah dikisar. Bawang merah, bawang putih dan juga halia, rempah 4 sekawan. Jadi kita boleh masukkan dia punya rempah. Okey, yang ini adalah rempah sup. Kita tumis sebentar, kemudian kita satukan terus bersama dengan ayam. Ayam ni saya pilih bahagian-bahagian yang ada tulang sikit ni, nampak tu. Kita akan kacau dia sehingga dia separuh masak. Seterusnya saya akan masukkan lobak merah yang dah dipotong batang mancis dan kita boleh terus masukkan air lebih kurang 1 liter. Kita dah masukkan air, jadi kita boleh bagi sekejap air ni mendidih supaya ayam tu jadi masak dan juga dia dapat, orang kata, rasa akan jadi lebih sebati lah. Kita masukkan daun sup dalam. Sekarang ni kita akan masukkan kita punya hero produk iaitu cube pati ayam Maggi. Dibuat dengan ayam yang sebenar dan memberikan rasa yang kaya seperti ayam direneh lama. Kemudian kita tutupkan api dan boleh hidang bersama dengan kita punya bihun. Baik, inilah dia kita punya hidangan istimewa bihun sup utara. Jom kita berbuka. Bismillah. Jangan lupa guna cube pati ayam Maggi supaya hidangan berbuka kita jadi lebih lazat. Dan kalau nak dapatkan resepi penuh, boleh pergi ke website My Recipe.